Simpan emas 100 gram, untung 22,000 dalam masa 2 tahun saja. Kami nak kongsikan sesuatu yang mungkin boleh buka mata ramai orang. Pada bulan November 2023, salah seorang penyimpan emas di Public Gold simpan emas 100 gram Public Gold dengan harga sekitar RM32,000. Hari itu, Oktober 2025, harga 100 gram yang sama ada jadi RM59,000. Mun jual balik kepada Public Gold ikut harga semasa akan dapat sekitar RM55,000 secara tunai. Maknanya, dalam masa 2 tahun saja, simpanan emas naik sebanyak RM22,000 ataupun 67.6% keuntungan. Simpan aset emas tu mudah tuan-puan. Ia macam aset yang lain. Cuma beli, simpan dan tunggu. Itulah beza simpan duit dengan simpan emas. Duit makin susut nilainya, tetapi emas makin bernilai. Dan yang paling best, emas tu bukanlah pelaburan atas kertas. Emas adalah harta yang sebenar yang boleh dipegang. Kalau testimoni penyimpan emas boleh dapat RM22,000 lebih dalam masa 2 tahun dengan hanya tukarkan duit kepada emas, bayangkan apa akan jadi mengandakan gram emas setiap tahun. Simpan emas bukan sebab kita nak cepat kaya, tetapi sebab nak selamatkan nilai harta kita tu daripada terus bubus. Jadi, nak mula menabung emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru di bawah, insyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.